Perhatian kepada peminjam-peminjam PTPK. Video ini memang untuk anda. Ada berita gembira dan berita baik untuk peminjam-peminjam PTPK. Dan sekiranya anda peminjam PTPK, cuba komen dekat ruangan komen. Tahun bila anda pinjam PTPK untuk anda belajar kemahiran. Dan kongsikan video ini supaya mereka yang meminjam pinjaman PTPK dapat information ni. Ada perkara yang menarik. Sebab saya baru saja balik daripada sesi majlis peluncuran cabutan bertuah Mega 2025 yang di mana kempen ini bermula pada Januari sehingga Disember 2025. Di mana kepada mereka yang membayar pinjaman PTPK berpeluang memperoleh ataupun berpeluang untuk mendapat cabutan bertuah. Di mana ada 3 hadiah utama. Tempat ketiga anda boleh dapatkan iPad. Yang kedua, mereka yang membuat pinjam ataupun membuat bayaran balik berpeluang untuk mendapat Yamaha Xmas. Yamaha Xmas. Dan juga hadiah utama untuk cabutan bertuah ni adalah kereta BYD kepada mereka yang bertuah. So peminjam-peminjam PTPK, khas untuk anda. Memang cabutan bertuah ini adalah untuk anda, di mana PTPK sekarang ni menggalakkan ataupun menjalankan kempen bayaran balik. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Bayaran balik ini sangat penting. Terutamanya kepada adik-adik kita yang sekarang ni nak sambung belajar dalam bidang kemahiran. Mereka perlukan pinjaman, mereka perlukan dana, mereka perlukan duit untuk kelangsungan pembelajaran mereka dan juga kelangsungan untuk mereka menggunakan duit tersebut untuk pembelajaran mereka. So kepada peminjam-peminjam PTPK, tolong buat bayaran balik. Anda berpeluang untuk memenangi hadiah banyak 250,000 secara keseluruhan. Di mana hadiah pertama BYD, kereta BYD, kedua Yamaha Xmas dan ketiga iPad. Dan tolong kongsikan video ini tuan-tuan dan puan-puan untuk mereka yang meminjam PTPK.